So ramai orang familiar dengan cili grono ni sebab dia memang 3 kali ganda lagi pedas daripada cili padi kita, tapi actually dia boleh jadi business opportunity dari segi B2B juga, business to business. Sebab trend ayam gepuk memang tengah menaik sekarang di dekat Malaysia, and business brand macam ayam gepuk Tok Global, lepas tu Lidah Manja, dia memang membuatkan makin ramai orang Malaysia yang suka makan pedas nak cari sambal yang on the next level. Cuma masalah yang restoran ni ada sekarang, dia susah nak dapatkan supply cili yang konsisten. So yang ni business opportunity yang sangat bagus sebab boleh dikatakan harga standard market cili grono ni sekarang dari RM40 sekilo sehingga ke RM90 sekilo. Yang RM90 tu harga dekat retail lah. So antara 4 cara yang korang boleh consider untuk jadi supplier untuk restoran-restoran macam ni, korang boleh supply terus cabai grono yang fresh raw ni, ataupun korang boleh buat chili paste, lepas tu supply terus dekat restoran. Korang nak freezekan dia ala-ala puree pun boleh juga. Tapi personally aku rasa yang dari segi raw tu lagi sesuai sebab korang boleh buat contract farming dengan F&B restoran ni. So kalau korang mungkin ada tanah kecil ataupun baru nak start jadi chili farmers kan, yang ni actually boleh jadi high profit punya crop sebab dia punya margin dia lagi tinggi daripada cili padi biasa. So yang tu one way yang korang boleh buat duit gunakan cili cabai grono ni. Episod seterusnya aku akan kongsi cara lagi satu pula.